Dan kita nampakkan Shiruto punya testimoni macam mana. Saya sendiri saya macam tak percaya. Kita berpuluh-puluh tahun duduk dalam institusi hospital merawat pesakit, especially kencing manis, diabetes, right? Those yang ada kaki yang yang wound yang teruk-teruk, luka, yang all those things. Saya tak pernah jumpa lagi miracle yang berkali-kali dalam perubatan. Yes. Tapi saya dapat overnight miracle. Saya punya downline on Shiruto. Doktor memang nak kerak kaki dah. Kaki dia dah macam dah buruk dah. Dia tunjuk kat saya macam Masya Allah, kan. Overnight ambil 2 Shiruto. The next day dia punya blood sugar daripada berpuluh-puluh tu turun jadi 5. Dia punya white cell count daripada berbelas-belas tu turun normal. Dalam masa 2 hari, doktor yang kata saya nak kerak kaki awak, tak apalah, awak boleh balik. Menangis overnight. Satu lagi kes dia ada masalah kaki bengkak. Saya rasa doktor kata dia ada sumbatan limfatik. So kaki dia tu sangat besar. Saya masa tengok dia jalan memang susah lah. Few months dia bertongkat. So bila dia kata dia dah ambil Shiruto, tapi macam it doesn't work sangat lah kan, sebab dah kronik sangat. So kebetulan saya pergi ke sana dan jumpa dia, dan kita explain kat dia lah pasal Nextbio, kesihatan usus. Dia kata dia nak cubalah, so dia cuba, dia ambil Nextbio. Kebetulan Shiruto dia dah habis, so dia ambil Nextbio saja. Bila Shiruto dia sampai, dia ambil Nextbio dan Shiruto, tahu tak, kaki dia yang bengkak dah berbulan-bulan tu shrink about 50%. So saya rasa in 3 days, sebab dia dah berbulan-bulan tak keluar rumah, just dengan bertongkat, tak boleh pergi mana-mana. In 3 days saya tengok dia kat mana, I dah duduk kat KL. Saya rasa ya Allah, Masya Allah. So ini banyak antara cerita-cerita lah, cerita-cerita yang sangat menyentuh hati lah. So kita kan sebagai doktor, bila kita ada satu kes je patient kita sihat kan, yalah kita punya elated kan, sebulan 2 bulan tau. So you bayangkan dekat BE ni every day you dapat. So you rasa I nak duduk kat sana, I nak duduk kat sini. Of course I nak duduk kat sini kan. So I dengar testimoni every hari-hari. Kalau tengok testimoni pada you all share kan dalam Facebook, dalam TikTok kan, I rasa macam you make my day lah. So rasa macam saya punya training as a doctor berpuluh-puluh tahun tu, walaupun dia cakap, doktor kenapa you tinggalkan you kerjaya kan at the heat of your kerjaya, orang lain nak jadi profesor macam you kan, tapi you tinggalkan you buat BE kan, macam tak kelas kan. Tapi tak, actually kepuasan hati, happiness.